Ramai yang tanya mana Bella. Saya rasa dia sedang berehat, kerana tadi pun dia sentiasa bersama. Dan saya memang terhutang budi lah. Saya tak sempat nak kongsikan ini di mahkamah tadi kerana itulah pelik. Saya ni walaupun merupakan salah seorang pembahas, tetapi tadi agak susah untuk saya berbicara di depan para media untuk berikan ucapan panjang. Ia merupakan salah satu momen yang macam lidah terkeluar, agak susah untuk bercakap. Mungkin waktu agak susah untuk bercakap semasa di sidang media. Minta maaf lah kalau mungkin tidak begitu lancar. Tapi ramai yang kata pasal Bella, memang saya terhutang budi clearly. Ya, walaupun kita sudah kenali satu sama lain agak beberapa tahun yang lepas, but I think for the past 6 to 7 months, I think she's been pivotal in making me happy, in working together, and at the same time sampai ke hari ini sentiasa berada di sisi, dan saya terhutang budi. Tapi tak maaf lah, saya tak boleh membawanya pada setiap sesi live. Saya pun rasa sangat bersalah kerana dia pun ada kerjanya, dia pun ada keluarganya, ada Aiden Ara yang menhargai cintanya sebagai seorang ibu. Saya tidak akan lupakan perkara tersebut lah, so you guys don't have to worry about that. Kerana hutang budi tu perlu dibalas dan tidak akan dilupakan. I'll never forget that. Dia yalah, wanita luar biasa lah. Bila orang kata kenapa panggil wanita luar biasa, memang betul pun wanita luar biasa. Apa yang saya diuji ni kecil je seperti apa yang dia diuji sebelum ini. Nothing compared to what she went through. Berkongsikan tentang keluarga saya. I'm very